Antara yang menarik dekat Monkey Splash Zone ni adalah anak-anak korang boleh enjoy bermain dengan buih-buih ni So dekat sini anak-anak memang seronok lah tapi kita sebagai mak ayah memang kena tengok, takut hilang di tengah-tengah buih tu. So far buih ni memang sangat lembut dan dia tak adalah pedih mata ke apa semua. Tak tahulah dia pakai material apa, tapi anak-anak memang seronok dah main. Memang tak ada rasa apa. Kotlah kita ingat dia pakai sabun Fab ke sabun Febreze ke, tapi memang buih tu tak berasa apalah. Dan masa ni memang enjoy lah Cuma mak ayah memang kena ada berdekatan dengan anak masing-masing supaya tak adalah yang hilang dalam buih tu, sebab memang tak nampak dia putih betul dekat sini. Jadi salah satu tarikan dekat Monkey Splash Zone ni adalah sesi bermain buih ni lah antaranya. Lepas pada tu ada shower yang disediakan. Nanti anak-anak boleh mandi dekat situ, clear lah buih tu. Lepas tu boleh sambung main lagi sampai puas. Nak tahu komen next